Ketua tunjukkan asam payung tempat ketua. Nah, walaupun tak ada komentar seperti itu, ini ketua tunjukkan asam payung tempat ketua bersama Altim Alperus dan ada Wanto juga dan ada Arif juga saudara mara dengan pasutnya apa tentulah you pasut tambahannya bukan senang nak senawak tentulah you ini dia. Lebih dimakan keru saudara mara asam payung Lebih dimakan keru ni ada asam payung. Ini dia saudara mara bukan senang nak jadi senawak tentulah iyo. Itu pula kadang sampai dintam keru. Kami lembik datang sini saudara. Jadi yang dah dintam keru ni nak kami ambil. Macam mana gasuh buah tu? Kejaplah kita gasuh. Ini ketua makan asam payung yang ketua ambil tadi. Tunduk sini. Yang ketua ambil ni tadi. Ini ketua makan saudara mara ketua kopi tu. Kita tengok Sangkin nak sedap. Manis. Melewat manis saudara. Kalau Miko tak termakan buah ini kalau kami tempat kami buah ini paling manis. Manis betul saudara, tak pelah tu. Hijau-hijau lagi aku makan nak tengok. Itu aja lah lagi ketua. Terima kasih.